Hello, hai. Syed ni dia masa depan. Dah lama aku tak upload video dekat channel aku ni. Okay, so hari ni kan aku nak berkongsi buah fikiran aku. Buah fikiran aku pasal satu cerita Netflix yang aku dan Mimi tengok semalam. Tajuk dia Adolescence. Dia satu cerita limited series. Maksudnya dia ada 4 episod saja. Dan satu season, tak ada season 2, season 3 tak ada. Dan setiap satu episod tu duration dalam lebih kurang 1 jam. So cerita ni dia pasal seorang budak ni, remaja yang didapati bersalah, tertuduh lah. Dia tak adalah dia dapati bersalah oleh mahkamah lagi, tapi dia dituduh melakukan pembunuhan dekat seorang kawan perempuan dia, kawan sekolah perempuan. Cerita ni dia topik yang dia explore adalah toxic masculinity, gender based violence dan incel culture lah. So benda apa toxic masculinity tu, benda apa gender based violence, apa benda tu incel, semua tu aku malas nak terangkan kat sini. Aku harap kau Cik Ni di masa depan masih boleh faham benda apa itu. Dan kalau ada sesiapa selain Cik Ni di masa depan yang tonton video ni tak tahu benda apa yang aku cakap, aku harap korang boleh explore sendiri lah, belajar sendiri. Aku tak ada masa nak explain benda tu. Dan to be honest, aku sendiri pun tidaklah expert to explain in a very good way. So aku tak nak sampaikan maklumat yang salah. So aku harap korang ada inisiatif untuk do your own research lah, ya. Okay, so apa aku punya takeaway daripada cerita ni adalah sedih. Ya, sedih, kesian, takut dengan dunia yang kita semua sedang hadapi sekarang ni. Dunia yang di mana orang-orang lelaki khususnya, anak-anak muda lelaki khususnya, yang tak ada channel, yang tak ada tempat, yang tak ada role model yang sepatutnya untuk bagaimana menjadi seorang manusia yang baik. Dan bukan salah budak-budak tu pun. Of course bukan salah budak-budak tu, sebab nama pun dah budak-budak. So apa yang diorang tahu, kan? Dan ia juga bukan salah mak ayah tu juga. Ini apa yang aku faham daripada cerita tu. Sebabnya ceritanya kan, watak utama yang buat jahat tu, yang buat pembunuhan tu, nama dia Jamie. Dia umur 13 tahun. Dia bukannya datang daripada family yang porak-peranda, yang mak ayah dia mungkin mabuk ke, yang bapak dia suka pukul ke. Tak ada semua tu. Dia ada kakak dia pun baik, sangat loving dengan mak ayah dia. So jadi persoalannya di sini, persoalan dalam cerita tu adalah kenapa boleh seorang budak yang pada luarannya sangatlah baik, innocent, kecil je budak tu pun, macam timid, kecil, suara pun tak pecah lagi kan, memang nampak budak lah. Macam mana boleh tergamak untuk nak buat pembunuhan tu? Dan dikatakan, menurut cerita Jamie, si tertuduh tu, budak tu, kata dia cakap dia nak ajak perempuan ni untuk lepak dengan dia, keluar dengan dia, tapi perempuan tu balas balik secara agak tak patut, ya, undeniable. Dia kata dia perempuan tu kata balik nama mangsa tu adalah Kitty. Dia cakap balik dekat Jamie, aku taklah desperate macam tu nak keluar dengan kau, lebih kurang macam tu lah. And then menurut dia CCTV tu, daripada rakaman CCTV, budak tu tolak budak tu, Katie tolak Jamie, and then Jamie terjatuh ke belakang, and then Jamie bangun,
terus tikam si KT. So apa yang KT tu buat, of course tak sepatutnya lah, tak baik, tak elok lah cakap macam tu kan. Tapi tidaklah perlu sampai nak membunuh, betul kan? So macam mana, kenapa boleh terjadinya benda yang sebegitu? Dan ini bukannya sebuah kisah yang like hanya berlaku kat TV, tak. Kita ada banyak insiden-insiden yang berlaku sekarang ni, yang gender based violence makin kerap berlaku, iaitu kita ada banyak kes jenayah yang melibatkan pelakunya adalah lelaki dan mangsanya adalah perempuan. Banyak. Dan persoalannya, kenapa benda macam tu semakin kerap berlaku? Dan cerita tu dia explore lah pasal toxic masculinity, pasal incel semua tu, dan macam mana kita sebagai society at large pun sebenarnya bersalah dalam membentuk apa yang berlaku sekarang ni. Dan benda macam ni, it could happen to anyone. Cuba tengok dan macam cerita tu lah, macam cerita adolescence tu. Aku tunjuk kat bawah ni sebab aku ada nota bawah ni. So macam cerita adolescence tu tunjuk lah, family dia okey je. Family Jamie tu elok je, bapak dia loving. Bapak dia pun sendiri cakap kan, ada satu baba tu, bapak tu nama dia apa tak ingat. Bapak dia dengan mak dia tengah like ada dialog, tengah bersembang. Dan bapak dia cakap kat mak dia yang, aku dulu masa kecil bapak aku pukul aku. Dia kata bapak aku pukul, tapi lepas tu dia cakap, dan membuatkan aku fikir satu masa nanti bila aku ada anak sendiri, aku takkan pukul anak aku. Nampak? Bapak dia sendiri memang tak pukul. Memang tak nak pukul anak dia. Dan berdasarkan cerita Jamie tu sendiri pun, bapak tak pernah pukul dia. So macam mana tu? Macam mana boleh jadi macam tu kat Jamie tu? Faham tak? Sebab satu lagi benda yang menarik adalah perbualan antara mak bapak dengan mak tu. Dia macam cakap kan, apa salah kami, apa salah kita ya? Salah dekat mana yang kita buat salah? Kita okey je dengan anak kita. Kita tak pukul dia orang, kita tak marah dia orang sangat-sangat, kita abuse orang semua. Apa salah kita? Kan? Dia sebabnya selalunya kita bila kita cakap pasal orang yang buat jahat apa semua ni, orang yang buat jenayah semua ni, kita selalu bayangkan, oh mesti dia datang daripada family yang porak-peranda kan, macam tu. Tapi tak semestinya. Betul tak? Tak semestinya macam tu. Boleh jadi je, mungkin aku pun di masa akan datang ada buat benda bengong, tapi mak ayah aku elok je. Contoh. It could happen to anyone. Tapi satu lagi, menurut pandangan aku rasa it could happen to anyone. Lebih-lebih lagi kalau engkau datang daripada family yang working class. Maksudnya macam mak ayah tu tak selalu berada di samping anak-anak dia. Mungkin sebab sibuk bekerja, daripada pagi sampai ke malam bekerja. So tak ada ruang untuk bersama anak-anak dia. Dan end up anak-anak dia orang tu spend more time dekat media sosial. Inilah yang incel culture tu comes into the picture. Di mana anak-anak muda sekarang, khususnya lelaki,
banyak terdedah dengan ideologi yang sangat membahaya, yang ideologi yang mengatakan dunia ni sedang menindas lelaki, perempuan tak suka lelaki yang lembik, lemah, miskin. Perempuan hanya memandang lelaki yang berduit, yang kuat, yang sadar, yang ganas, yang testosteron yang tinggi. So sebab tu dah terjadinya incel culture semua ni. Dan cerita tu dia ada sebut Andrew Tate. Kalau siapa yang tak kenal Andrew Tate ni, memang pukimak sikit. Dia lah setakat ini yang mempelopori idea yang dia tu macam ikon toxic masculine lah. Pada orang yang macam aku, yang circle aku akan kata dia tu toxic masculine lah. Tapi pada orang-orang yang dalam circle Andrew Tate tu akan mengatakan itulah the ideal man. Memang heavy cerita adolescence ni. Setiap episod ada 4 episod dan setiap satunya sangat-sangat heavy. Sebab dia one take tau. Okay, aku lupa nak mention benda lah tu. Selain tema yang diketengahkan sangat heavy, tapi dia punya cara dia rakam story tu hanya menggunakan satu take sahaja. Maksudnya tak ada cut. Satu kamera tu saja. So daripada mula sampai habis satu kamera tu saja, dekat tanpa ada cut apa-apa. Mungkin ada hidden cut, aku tak tahu. Setakat ni aku tak dengar lagi dia orang kata pasal hidden cut. So so tambah pula dengan topik yang sangat berat. Pada pendapat aku rasa dengan tak adanya cut apa semua tu membuatkan dia bertambah lagi heavy. Faham? Sebab dia tak ada bagi ruang untuk penonton berehat sekejap. Kan? Kalau selalunya kalau cerita-cerita lain, cerita-cerita TV lain, dia akan ada like macam transition kepada babak seterusnya. Dan sebelum nak transition ke babak yang seterusnya tu akan ada like fillers. Contoh macam kamera tu mungkin akan tunjuk pemandangan city ke bandar ke kan. Tapi ni tak ada. Kamera tu sentiasa mengikut setiap pergerakan watak-watak. Dia akan pergi ke watak Jamie, lepas tu dia akan pergi ke watak bapak dia pula, and then ke polis, tanpa ada putus tau. Power gila babi. Sumpah power. Dan benefitnya adalah engkau akan rasa setiap tension yang bergelumang kat dalam babak cerita tu. Dan kau boleh nampak setiap performance watak tu, bagaimana sesebuah watak tu akan react dengan watak yang lain. Macam mana kau boleh nampak kamera tu akan fokus tau. Kamera tu akan fokus kat muka, close up. So kau boleh nampak, contohnya ada satu babak tu, bapak Jamie dia tengah tengok anak dia sedang kena proses dengan polis. Sebab polis minta dia tanggalkan semua baju, telanjang bogil semua untuk tukar ke baju lain. Dan polis check lah. Masa tu kamera dekat kepala bapak Jamie je tau. Tapi kita boleh dengar dekat background yang polis minta dia tanggalkan seluar, tanggal baju dan selak penis dia untuk tengok ada kesan cala ke, luka ke apa ke. So and then kamera tengah tunjuk muka bapak Jamie. Pelakon tu nama dia Stephen Graham. Dia macam twitch muka dia tau. Dia macam ni macam tunjuk lah yang dia tak senang dengan situasi yang berlaku depan mata dia sekarang ni. Sebab anak dia kena proses sebegitu rupa. Anak kecil dia yang hanya umur 13 tahun kena proses sebegitu rupa depan mata dia. So kau boleh nampak emosi bapak dia tu yang tengah membuat-buat untuk nak protect anak dia. Macam oh fuck, peak performance, yes. Peak acting performance. Aku suka dia ni. Chef kiss man, chef kiss. Itu bapak tadi tu berlaku dalam episod 1. Lepas tu episod ketiga,
babak di mana episod ketiga fokus dia fokus mainly on watak psikologi kanak-kanak ni, ahli psikologi kanak-kanak, child psychologist, nama dia apa tak ingat lah. Brian ni tak salah aku dengan Jamie duduk dalam satu bilik, and then psikologis ni, ahli psikologi ni dengan Jamie berdialog. Aku rasa tujuan utama ahli psikologi nak bercakap dengan si Jamie ni sebab dia nak cuba faham apa yang berlaku dalam kepala otak Jamie, apa yang mendorong dia untuk melakukan jenayah semua tu, dan mungkin dia sebagai profesional untuk evaluate the situation sama ada adakah Jamie ni siuman atau tidak, semua tu lah. Dan dekat situ dalam satu jam tu tanpa putus kan, sama juga tanpa ada cut, performance particularly on pelakon Jamie, watak Jamie tu, nama dia Owen something. Oh gila babi, fuck, power gila, shit man. Kalau aku berada kat dalam bilik tu, kalau aku berada di tempat ahli psikologi tu, memang aku akan cuak sial. Walaupun budak tu hanya umur 13 tahun tau, tapi dia punya rage, bagaimana pelakon tu bawa watak seorang budak yang penuh kemarahan, penuh baran takut dia. Fuck power tu. Dan pelakon ahli psikologi tu pun sama juga. Bagaimana kau boleh nampak watak dia, dia perlu kekal profesional sebagai ahli psikologi, dan dalam masa yang sama dia struggle of being human. Dia, okay, kau kena faham kan? Kau kena faham, dia adalah ahli psikologi tu, dia adalah perempuan, okay? Dan dia sedang berhadapan dengan seorang suspek pembunuhan, suspek pembunuhan seorang budak lelaki lah, senang cakap. Seorang suspek pembunuhan lelaki, walaupun dia budak, okay, fine, tapi dia adalah tertuduh yang melakukan pembunuhan terhadap perempuan. Kau boleh bayangkan macam mana? Sebab sebelum dia sampai ke masuk bilik tu dengan Jamie, dia ada tengok satu rakaman CCTV yang lain, di mana Jamie ni terlibat dalam satu pergaduhan dengan orang yang lebih tua daripada dia tau, lelaki. So kau bayangkan lah, aku bukan nak kata perempuan tu lemah, tidak. Realistically, kalau aku sendiri pun, aku yang lelaki sendiri pun, kalau aku tengok aku pun cuak siap. Sebab aku not capable of doing such violence, and then bersemuka dengan orang yang capable of doing such violence even at a young age, aku sendiri pun takut. So bagaimana kalau aku berada di situasi ahli psikologi tu? Aku kena professional, aku kena like stoic, macam cuba congkil, cuba korek apa yang bermain dalam fikiran orang tu, pesakit tu. Dalam masa yang sama aku kena struggle of being human. Maksudnya aku kena suppress aku punya ketakutan. Oh okay bagi. Dan kau boleh nampak pelakon tu apa nama dia? Sorry tak ingat. Pelakon ahli psikologi tu lah, bagaimana dia mempamerkan struggle yang berlaku dekat watak tu. Oh gila babi. Fuck, power gila babi. Holy shit man. Lepas tu episod 4 pula. Episod 4, kita sebagai penonton akan melihat daripada perspektif keluarga Jamie tu pula. Sedih, memang sedih. Memang sedih. Lebih-lebih lagi yang babak yang terakhir sekali, yang last sekali sebelum kredit, sebelum penutup cerita tu, aku tak nak spoiler lah. Aku tak nak spoiler. Memang sedih dia ni. So aku
aku sangat-sangat recommend untuk korang tonton cerita ni, Adolescence kat Netflix. Memang recommend. Aku harap lepas korang tengok cerita ni, aku harap korang akan rasa something. Tak kisahlah apa yang korang rasa, tapi aku harap dan aku yakin korang mesti akan rasa sesuatu. Kalau aku akan rasakan, aku sangat takut dengan apa yang anak-anak muda sekarang sedang hadapi. Dan aku juga takut untuk ada anak. Sebab aku tak tahu apakah trauma yang aku akan pass on to my offspring. Aku tak tahu. Or adakah aku akan buat benda yang terbaik untuk budak tu nanti? Aku tak tahu. Dan kalau budak tu tak buat benda yang baik pun, kalau budak tu mess up, adakah aku cukup kuat untuk berhadapan dengan akibatnya? Aku tak tahu. Dan aku fikir, apa yang aku boleh buat untuk apa yang aku boleh buat untuk jadikan dunia ni a better place? Tak tahu, aku tak tahu. I don't have the answer. I don't have the answer. Dan cerita tu sendiri, Adolescence, cerita tu sendiri pun tak akan tunjuk kita jawapan. Tak akan beritahu kita apa benda yang kita patut buat. Tak ada. Dia memang suruh kita fikir sendiri. Tak tahu kan. Toxic masculinity ni kan, jadi idea of macho man yang sekarang ni yang the idea of macho man yang budak-budak orang sekarang ni tengah subscribe tu is sangat-sangat berbahaya. Bukan kepada orang lain, bukan kepada perempuan sahaja. The idea of toxic masculinity ni, yang lelaki tu perlulah kuat, perlulah banyak duit, perlulah sado, marah. Kalau selain itu kau dianggap lemah, kau dianggap not man enough, apa semua tu, bukan sekadar berbahaya kepada perempuan, tapi dia berbahaya kepada semua orang yang terlibat. Semua. Tak tahu ada. Dunia dia sangat-sangat menakutkan. Okay. Aku situ sajalah aku nak cakap dalam video ni. Aku harap siapa yang tengok video aku ni terdetik untuk nonton cerita ni. Dan aku harap sangat selepas kau tengok cerita ni, dia membangkitkan 1001 persoalan dalam diri kau.
Ya. Okay, itu sajalah untuk video kali ini. Kepada Cik Ni di masa hadapan, kepada diri aku di masa hadapan, aku harap kau okey.